Hello guys, welcome to the video. I'm Hidayat. So dalam video kali ini saya nak berborak tentang satu topik yang memang pada saya sangat minat, iaitu healthcare dan juga digitalization. Alright. Dan barulah kita boleh sembang pasal AI. Okay, sebab saya dalam field healthcare, sebab tu saya rasa benda ni adalah sangat penting. So sebelum ni, I think few years back, Dr. Zaliha, which is kita punya KKM minister, maybe last year I guess, sebelum tukar kepada Dr. Zul, pernah bentangkan tentang kertas putih. So dalam topik kertas putih tu, beliau ada sebut tentang pendigitalan sistem kesihatan. Bermakna sistem kesihatan kita daripada manual kepada digital. Pada observation saya, KKM adalah kementerian yang masih banyak lagi guna sistem manual compare to kementerian-kementerian yang lain. Sebab healthcare, sistem kesihatan adalah sangat besar dan luas. Dia merangkumi keseluruhan negeri. Okey, ada 14 negeri semuanya. So untuk digitalization of healthcare is way more difficult compared to other kementerian. Tapi saya rasa saya masih nak sentuh topik ni juga. Okey, kita pergi kepada macam mana how it works dekat Malaysia, dekat hospital, macam mana manual system ni berfungsi. Alright. So jika you guys pergi ke hospital negeri, contohnya Hospital Klang, HKL, okey, Hospital Kuantan ke, ataupun hospital di Johor ke, semua hospital ni masih menggunakan sistem manual. Alright. So biasanya sistem computerization, pendigitalan ni start pada Hospital Selayang, which is pada tahun 1998. So every hospital yang develop after that, semua menggunakan computerized system. Okay, menggunakan EMR, Electronic Medical Record, untuk simpan data pesakit and everything. Tetapi hospital-hospital lama yang sebelum daripada Hospital Selayang, semua masih menggunakan sistem manual. So apa yang dimaksudkan sistem manual ni? Bila pesakit datang kepada you guys, masih lagi tulis pakai tangan. All the history masih lagi tulis pakai tangan. Bila nak order ubat, masih tulis pakai tangan. Bila nak order darah, bila nak order x-ray, masih lagi tulis secara manual. Everything is manual. Sebab tu proses di hospital negeri adalah sangat tidak efisien. Bayangkan, okay, you order ubat, okay, you order darah, pakai, masih lagi tulis atas form. Lepas tu dekat atas form tu you letak sampel darah. Alright, lepas tu you kena panggil staff, which is kita panggil PPK. So staff PPK ni dia kena bawa darah tu pergi ke lab pula, and then daripada situ lab tu run the tubes, and then bila keluar results, PPK tu kena ambil pula daripada lab tu dan hantar pula ke ward ataupun ke kecemasan. Sebab itulah proses menunggu pesakit menjadi sangat-sangat lama. Basically our hospital punya system is very inefficient because of this. Because we have lack of digitalization of healthcare. Bayangkan apa kekurangan bila kita gunakan sistem manual. Satu, waktu menunggu memang jadi sangat-sangat lama. Kalau hospital yang guna pendigitalan, maksudnya daripada darah, daripada medication, daripada history, everything semua computerized, compare dengan hospital yang guna sistem manual. Hospital manual biasanya 2 hingga 3 kali lagi lama menunggu, waktu menunggu, compare to hospital yang fully system. And then tu satu. Kedua, contohnya lah, you guys bawa you punya family pergi ke hospital negeri. Alright. So bila doktor terima pesakit tu, okay, doktor basically tak tahu langsung apa background pesakit tersebut. Okay, dia ada past medical history apa? Tak tahu. Kita kena tanya in detail. Kedua, apa operation yang pernah dibuat? Kita pun tak tahu langsung. Apa ubat yang pernah dimakan? Kita pun tak tahu langsung. Prosedur apa yang pernah dilakukan? Kita pun tak tahu langsung. Basically, patient datang dekat doktor tu fresh macam kanvas putih. You faham tak? And then masa tu lah kita kena figuring out what is the possible operation yang pernah kena buat,
what is the possible medication yang dia pernah ambil. Semua benda tu terpaksa guess. Instead of bila dah ada sistem EMR ni, bila pesakit datang, you guys boleh tahu apa past medical history, apa past surgical history, semua kita dah boleh tahu. And kita boleh tengok juga dia pernah datang tak sebab yang sama, dia pernah datang tak sebelum ni macam mana, apa simptom yang dia pernah dapat. Semua tu kita boleh tahu. Bila kita tak ada sistem EMR ni, semua history yang pernah berlaku dekat patient tersebut, walaupun patient tu dah datang dekat kita lebih 10 kali sekalipun, kita masih tak tahu dan kita masih kena tanya daripada A sampai ke Z, which is very inefficient. Bukan tu je, bayangkan bila you guys nak tulis history, physical examination semua atas satu kertas, lepas tu nak order ubat, nak order darah, nak order x-ray atas kertas yang lain. So banyak kertas yang digunakan dan kertas ni adalah sangat membazir. And then untuk imaging, kita sepatutnya dah tak patut guna filem lagi dah. Alright, patutnya kita boleh tengok through the system, because cost untuk filem x-ray ni adalah mahal. Bayangkan kita terpaksa, bila ada satu patient, kita order sampai 5-6 jenis x-ray because dia ada accident, and then 5-6 jenis filem yang kita dapat. Berapa banyak kos yang kita dah bazirkan dalam kertas, filem, semua ni. Itu dah satu hal. Proses penghantaran blood tubes contohnya, bila kita dah hantar, kita nak retrieve, kita masih memerlukan tenaga manusia untuk mendapat result tersebut, which is very inefficient. Benda tu adalah sangat, orang kata apa, inconvenient at all. Sebab itulah orang kata apa, proses menunggu, proses treatment pesakit, okay, adalah sangat-sangat lama. Itu bila pesakit tersebut ada di kecemasan. Bila dimasukkan ke ward pula, right, disebabkan kita tak tahu apa rekod pesakit tersebut, okay, kita nak buat contohnya elective surgery ataupun elective procedure ke, kita kena retrieve pula rekod tu dekat pejabat rekod. Okay, kita retrieve file pesakit daripada pejabat rekod, bukannya nipis dia punya file tu. Kalau patient tu dah banyak kali datang, mungkin tebal dia tu 2-3 inci juga. So bayangkan, proses di hospital yang menggunakan sistem manual adalah sangat-sangat tidak efisien langsung. Itu yang saya mahu bagi tahu. Alright, so kita memang dekat KKM, yang saya tahu diorang ada develop their own EMR. Alright, tetapi EMR ni, which is electronic medical record ni, masih tidak diguna pakai di banyak hospital lagi. Apa yang saya dengar, diorang mahu melakukannya secara berfasa. Mungkin dalam masa 5 tahun, semua sistem hospital dekat Malaysia menggunakan sistem EMR. Alright, so that's one thing. Untuk EMR pula, pada saya punya pendapat, okay, EMR tersebut mestilah ada function interoperability. Maksudnya, bila developer tu develop EMR tersebut, dia boleh berkomunikasi dengan EMR yang lain. Alright, contohnya walaupun you guys menggunakan EMR untuk company A, alright, and then ada hospital menggunakan EMR company B, tetapi EMR company A tidak boleh communicate dengan company B dan company C dan company D. So macam mana kita nak hantar data daripada hospital A ke hospital B, daripada hospital B ke hospital C, bila tidak ada interoperability? Sebab tu healthcare provider yang famous seperti Epic, Oracle, and then beberapa company yang lain juga, I rasa diorang mungkin create satu standards. Alright, standards ni kita panggil FHIR, Fast Healthcare Interoperability Resource, di mana data-data yang ada pada EMR A boleh ditransfer dan dibaca ke EMR B dengan mudah tanpa ada masalah. Contohnya, apabila hospital tu dah habis bajet, contohnya dia tak nak continue dengan EMR A because cost mungkin tinggi, and then dia nak continue dekat EMR B because EMR B ni maintaining cost, running cost semua jauh lagi murah. Alright, so untuk transfer data daripada EMR A ke EMR B ni, dia kena ada interoperability. Maksudnya nama pesakit, detail pesakit, semua tu boleh transfer dengan mudah.
Itu yang diorang lakukan. Diorang menggunakan FHIR untuk standardizekan all the format supaya semua data tu boleh transfer kepada hospital lain ataupun EMR lain dengan jauh lagi mudah. So contohnya kita dekat hospital A menggunakan EMR A, alright, kita tak bagi tahu EMR apa, and then all the history of physical examination semua dah ada, x-ray, labs and everything semua dah ada. So tapi kita nak refer ke hospital lain tanpa orang kata apa memerlukan any surat referral or anything, and then hospital lain boleh tengok labs, x-ray, imaging, all the history. Kita just boleh transfer dengan mudah tanpa menggunakan, orang kata tanpa ada isu, sebab kita follow FHIR standard ni. So macam saya cakap tadi, apabila diorang tukar EMR A kepada EMR B, dia tak akan menjadi isu sebab format dengan standard dia adalah sama. Bila tiada interoperability, benda ni adalah menjadi sangat sukar jika kita nak retrieve all the data daripada setiap hospital. Sebab tu EMR yang kita develop, which is KKM develop, EMR ni pada saya perlu ada interoperability standards, kena follow. Pada saya benda tu adalah sangat wajib, and then they have to put an effort to change their format yang sekarang ni kepada format yang FHIR standard. Ok, sekarang ni saya bagi tahu yang KKM memang dah develop dia punya EMR, tetapi EMR ni masih lagi tidak diguna pakai secara meluas di banyak hospital. One of the reason adalah deployment tu sendiri, kos yang tinggi untuk deployment tu, dan kedua adalah sistem hospital tu sendiri. Maksudnya adalah kita nak install in terms of structure dekat setiap hospital tu. So bila kita nak apply EMR di sesuatu hospital, the most important thing adalah capaian internet. Alright, so setiap bilik, setiap department, setiap area yang berada di hospital tu kena ada capaian internet yang bagus. Alright, pada saya benda tu boleh dilakukan and it is very doable. Walaupun kos dia sedikit tinggi, tapi saya rasa it is very doable. So in my opinion, kos yang paling tinggi adalah dari segi untuk menginstall capaian internet di hospital. Itu je pada saya kos yang paling tinggi. Untuk installation of EMR di hospital, the cost shouldn't be that high actually. Okay, so bayangkan zaman sekarang ni adalah zaman AI. Alright, so untuk develop sesuatu software tu, dia tidak memerlukan pengalaman programming yang sangat tinggi, tak perlu langsung. Okay, orang yang macam saya yang tak tahu apa-apa langsung pasal coding pun boleh create my own software, my own apps. Alright, I even create my own EMR, which is GPMR. This is the most basic EMR lah. Tapi saya nak bagi tahu, orang yang tak tahu apa-apa pasal programming pun boleh create apps, boleh create software. So untuk develop EMR pada zaman sekarang, pada zaman AI ni, adalah sangat-sangat doable dan tidak sesukar seperti zaman-zaman sebelum ni. So let's say kalau nak tukar kepada EMR tu jadi interoperability ke, untuk develop a new function atau untuk develop a new module dalam EMR tu, pada saya benda tu bukannya benda yang sangat susah, and tak sepatutnya benda ni menjadi kos yang sangat tinggi. Apa yang saya suggest adalah jadikan EMR tersebut sebagai open source, dan you guys boleh lantik mana-mana company untuk handle the installation, untuk handle the running, maintenance and everything. Okay, then you can hire certain company. But for the development of the EMR itself, it can be open source and it can be developed by anyone as long as you follow the standards, FHIR standards, privacy standards such as HIPAA. So bila everyone follow the standards for the developing of the software, and it shouldn't be an issue at all. Alright, so it's very easier and much faster to deploy to every hospital, dan tak perlu tunggu sampai 5 tahun pun. Benda ni boleh jalan dalam masa setahun atau 2 tahun, because all you need is just internet access. You just need internet access dekat hospital, and you have to figure it out how to make every hospital have a good internet access. That's all.
Okay, saya nak sebut pasal next topic adalah NEHR, which is National Healthcare Record. Right, so Dr. Zul ingin menjadikan Malaysia ada satu tempat yang boleh access all the healthcare record. Bermakna, contohnya kita ada 20 hospital di seluruh Malaysia. Alright, kita mungkin ada lebih daripada tu. Okay, so 20 hospital ni mungkin menggunakan EMR yang berbeza, tetapi EMR yang berbeza ni akan menghantarkan data-data pesakit tersebut ke dalam National Healthcare Record ni. So, let's say kalau patient tu pergi hospital A, patient tu pergi ke hospital B, hospital C, hospital D, semua rekod yang ada pada hospital A, B, C and D ni ada pada National Healthcare Record ni. So kita boleh tengok, doktor boleh tengok, oh dia pernah pergi hospital ni, dia pernah pergi klinik ni untuk dapatkan rawatan and everything, semua kita boleh tengok. Sebab tu pentingnya FHIR standards ni. So mana-mana EMR pun, kalau let's say ada 10 company develop 10 EMR, if dia orang follow FHIR standard ni, semua data ni boleh dihantar dan di-retrieve kepada satu tempat sahaja dan boleh dibaca. Maksudnya semua hospital boleh receive the same format of data. So sebab tu pentingnya FHIR ni. So bila dah ada interoperability between EMR, then kita boleh easily develop National Healthcare Record ni. And saya bercakap ni bukan sekadar pada idea semata-mata, okay? Benda ni telah dilakukan oleh negara jiran kita, which is Singapore. And pada saya, kita pun boleh melakukan benda yang sama. So bila kita dah ada full EMR dekat seluruh hospital, then pada saya healthcare boleh diintegratekan dengan AI, because the most important thing adalah kita menggunakan AI untuk menganalisis data pesakit, physical examination dan semua investigation yang ada untuk kita membantu merawat pesakit tersebut. Okay, kalau kita tak develop EMR dekat seluruh negara, dekat seluruh hospital, saya rasa cita-cita untuk integration healthcare kepada AI tu, saya rasa it's not something that yang kita perlu fikir langsung pun sebenarnya. Sebab the most basic thing adalah digitalization of our healthcare first. Dan bila kita digitalize our healthcare, barulah kita boleh integrate AI to our healthcare. Kalau kita tak digitalize our healthcare, there's no point talking about AI in healthcare at all. Alright, itu saja bebelan saya pada hari ini. It's all about healthcare and digitalization. Pada saya benda ni adalah sangat dekat di hati saya. Walaupun saya dah quit KKM for quite a while, tapi saya rasa benda ni adalah benda yang sangat penting untuk Malaysia lakukan. Tidak guna kalau kita sembang pasal AI jika banyak aspek in our life masih lagi pada tahap yang sangat-sangat di ke belakang. Okay, especially our pendidikan, healthcare, dua area ni, kalau kita tak cover the most basic thing, it's very difficult for us to talk about kemajuan ataupun AI. We need to cover all these basic first, then we can talk about AI lah. I mean, kita still boleh guna AI in our life, tapi I rasa it is better to start the digitalization to our healthcare as soon as possible. Alright, so bila kita dah digitalize semua benda ni, then kita boleh sembang pasal AI. Alright, that's pretty much it. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, alright, untuk video yang akan datang, especially about AI plus minus healthcare. See you guys in the next video.